Apabila berlaku perkara macam ni, akan bermulalah episod kesakitan pada sendi lutut yang kemudiannya boleh mengganggu pergerakan lutut tu sendiri. Jadi, apakah sebenarnya yang menyebabkan sendi lutut menjadi haus? Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang dan selamat kembali diucapkan ke channel Klinik Tuah, channel YouTube khas yang membincangkan hal kesihatan sendi, pembedahan khatan dan pelbagai lagi isu berkenaan kesihatan. Untuk hari ini kita akan bincangkan topik penting tentang kesihatan sendi, iaitu punca sendi lutut haus. Kenapa ada yang cepat dan ada juga yang lambat? Walaupun lutut kita kelihatan macam kuat je kan, tapi penggunaan lutut yang berpanjangan atau faktor tertentu boleh menyebabkannya menjadi lemah dan cepat haus. Terma yang paling orang suka cakap ialah grease dah habis. Jadi dalam video ini saya akan menceritakan faktor lutut cepat haus dan cara untuk mengelakkannya. Lutut kita adalah antara sendi yang paling besar dalam badan manusia. Sendi lutut ini terdiri dari tulang rawan yang melindungi kawasan tapak di antara dua tulang, tulang peha dan tulang betis, cecair sinovial untuk pelinciran dan ligamen yang memberikan kestabilan pada sendi lutut. Apabila berlaku kehausan pada sendi lutut, biasanya struktur yang paling terkesan adalah tulang rawan lutut, di mana ia akan mula haus dan semakin lama akan menjadi rosak. Apabila berlaku perkara macam ni, akan bermulalah episod kesakitan pada sendi lutut yang kemudiannya boleh mengganggu pergerakan lutut tu sendiri. Jadi, apakah sebenarnya yang menyebabkan sendi lutut menjadi haus? Nombor 1, usia yang meningkat. Semakin kita tua, tulang rawan kita menjadi lebih nipis dan kurang mampu untuk menyerap tekanan atau hentakan. Apabila kita tua juga, kebolehan badan untuk menghasilkan cecair sendi semakin berkurangan, menyebabkan setiap hentakan pada sendi lutut akan lebih terasa. Nombor 2 ialah kecederaan lutut, di mana kemalangan atau sukan tertentu yang boleh mencederakan ligamen atau struktur sendi yang lain boleh menyebabkan sendi lutut haus dengan lebih cepat. Nombor 3 ialah berat badan berlebihan. Berat badan boleh meningkatkan tekanan pada sendi lutut dan membuatkan sendi lutut lebih cepat haus atau cedera. Sebab itulah penyakit lutut ini banyak sebenarnya terjadi pada yang mempunyai berat badan berlebihan. Dan yang terakhir ialah faktor genetik. Ada kajian yang mendapati sesetengah individu mungkin lebih cenderung untuk mengalami osteoartritis akibat faktor keturunan, macam mak ayah atau adik-beradik yang sakit lutut pada usia awal. Jadi, walaupun kehausan lutut boleh berlaku dan sangat-sangat susah untuk dielakkan pada zaman sekarang, ada je langkah yang boleh diambil untuk melambatkan proses tersebut. Nombor 1 ialah dengan kekalkan berat badan ideal dengan mengawal diet pemakanan yang betul. Nombor 2, amalkan senaman yang mesra sendi seperti berenang, yoga, pilates atau berbasikal. Nombor 3, elakkan pergerakan yang terlalu agresif atau berulang-ulang. Nombor 4, ambil makanan kaya dengan kolagen, kalsium dan vitamin D untuk memastikan tulang dan sendi yang sihat. Akhir sekali, jangan lupa untuk jumpa doktor sekiranya anda telah mempunyai simptom kesakitan atau ketidakselesaan pada lutut anda. Kesimpulannya adalah amat penting untuk anda menjaga sendi lutut anda daripada awal-awal supaya sendi tidak haus terlalu cepat. Mencegahkan lebih baik dari mengubati. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan semoga bertemu lagi dalam video seterusnya.